Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, selamat bercuti semasa PKP ini. Pada hari ini, dalam tajuk matematik, cikgu akan terangkan berkenaan dengan tajuk yang baru, iaitu kebolehjadian. Apa maksud kebolehjadian? Kebolehjadian adalah sesuatu perkara yang kita jangkakan akan berlaku. Terdapat 5 kebolehjadian yang akan kita pelajari, iaitu pertama, pasti, yang kedua, mustahil, yang ketiga, sama kemungkinan, yang keempat, besar kemungkinan, dan yang terakhir, kecil kemungkinan. Kita belajar dulu pasti dan mustahil. Apa maksud pasti dan juga mustahil? Pasti adalah perkara yang confirm ataupun pasti akan berlaku. Contoh, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itu kita panggil pasti. Untuk mustahil, sebaliknya pula, perkara yang tidak akan berlaku. Contoh, bulan Januari terdapat 30 hari. Itu adalah mustahil. Atau cikgu boleh bagi contoh, dalam pensel box ini, cikgu masukkan pensel berwarna merah. Dan cikgu nak ambil pensel berwarna biru. Itu adalah mustahil. Tetapi jika cikgu nak ambil pensel berwarna merah, itu kita sebut pasti. Faham murid-murid? Baik. Yang ketiga adalah sama kemungkinan. Dan jawapan kita 50-50. Betul ataupun benar. Sama kemungkinan. Cikgu bagi contoh sama macam tadi. Jika cikgu masukkan 2 pensel berwarna hitam dan cikgu masukkan 2 pensel berwarna merah, cikgu mahu mengambil pensel yang berwarna merah. Apakah jawapannya? Sama kemungkinan. Kerana apa? Kerana terdapat jumlah pensel yang sama. 2 berwarna merah dan 2 berwarna hitam. Faham? Itu adalah sama kemungkinan. Jika terdapat nilai yang sama, berbeza objek ataupun berbeza warna, kita sebut sama kemungkinan. Tidak kisahlah sama ada pensel, buli dan sebagainya. Kita pergi kepada yang keempat, iaitu kecil kemungkinan. Cikgu bagi contoh lagi sekali pensel box ini. Apa maksud kecil kemungkinan? Jika cikgu masukkan sebatang pensel berwarna merah dan 3 pensel berwarna hitam, cikgu mahu mengambil secara rawak pensel berwarna merah. Kita sebut kecil kemungkinan. Faham? Walaupun pensel berwarna merah cikgu masukkan 2 batang, itu pun kita sebut kecil kemungkinan. Kerana apa? Pensel berwarna merah hanya 2 batang. Berbeza dengan pensel berwarna hitam 3 batang. Jika bilangan sedikit daripada yang lain, seperti macam cikgu sebutkan tadi, dan kita mahu mengambil pensel yang sedikit ataupun nilai yang sedikit daripada keseluruhan nilai, kita sebut kecil kemungkinan. Faham? Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah
besar kemungkinan. Cikgu harap kamu nampak. Yang kelima, besar kemungkinan. Apa maksud besar kemungkinan? Dia terbalik daripada kecil kemungkinan. Jika tadi cikgu mahu mengambil pensil berwarna merah, tetapi jika cikgu hendak mengambil di dalam pensil box ini pensil berwarna hitam yang lebih banyak, contoh, cikgu mengambil satu pensil daripada semua pensil, kita sebut besar kemungkinan. Maksudnya, jika sesuatu nilai yang lebih banyak, contoh, ada 3 batang pensil hitam berwarna hitam, ada 2 batang pensil yang berwarna merah, cikgu hendak mengambil secara rawak sebatang pensil yang berwarna hitam, kita sebut besar kemungkinan. Baiklah, itu yang dikatakan kebolehjadian. Ada 5 kebolehjadian. Cikgu sebut sekali lagi. Pertama, pasti. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, sama kemungkinan. Yang keempat, kecil kemungkinan. Dan yang kelima, besar kemungkinan. Pasti dan mustahil mudah. Hanya sama kemungkinan, besar kemungkinan, kecil kemungkinan. Selepas ini, kamu perlu menjawab soalan yang cikgu akan berikan di dalam grup 6 Ibn Sina. Dan cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Sekian daripada cikgu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.